Hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so kita kembali kepada games Colour Sort. So, hari tu Nisa dah pernah buat video. Before ni ada a few video. And latest pun Nisa ada buat video juga. And kali ni Nisa nak buat video update. Sebab Nisa nak cuba untuk withdraw tau. So, first kali korang boleh tengok kat sini. Nisa ada open treasure chest. Macam mana korang nak dapat? Macam biasa, korang kena buat daily task. So, Nisa dah settle untuk collect treasure chest ni. Apakah treasure chest ni? Jom kita pergi dekat sini. Korang kalau dapat banyak treasure chest, jangan terus open semua tau. Trick dia macam mana? Sebab kalau korang open semua, nanti korang akan dapat sikit. Ni Nisa belajar daripada pengalaman lah. Korang jangan open semua. Korang kena open satu-satu. Barulah korang akan dapat banyak. Kalau tak, korang akan dapat sikit je amount jar ni. Sebab Nisa dah pernah cuba. So, kita eksperimen lah. Korang kena open satu-satu bekas ni. Walaupun korang dapat 10 bekas sekalipun, jangan open semua, okay? Nisa ulang, jangan open semua sekaligus. Korang kena buka satu-satu. So, korang akan dapat banyak. Sebab Nisa dah pernah cuba. Hari tu Nisa buka 15 chest box tau. Selalunya dia akan dapat satu chest box tu 2 bekas, 2 tube. Tapi yang kali tu Nisa open semua, dapat satu je. So, Nisa dapat 15 tube. Instead of kalau Nisa buka satu-satu, maybe akan dapat 30 tube. Macam tu lah. So, jom kita increase payout ratio. Okay. So, Nisa ada 15 tube ni. So, mungkin dapat kot. Dah settlekan 34 virus lagi. Bakteria, sorry. Okay, so lagi sikit. Kita cuba. Mungkin lagi 2 tube untuk kita habiskan. Okay, ni maybe last. Alright. So, successfully eliminated bacteria. New payout ratio. Korang boleh nampak kat sini. Kita dah dapat RM100. Okay, so tekan je button cash out. Expected to arrive. So, esok maybe Nisa akan dapat. Jangan kita tengok. So, korang boleh tengok kat sini. Withdrawal in process. So, maybe esok Nisa akan dapat lah duit tersebut. So, dekat sini, Nisa dah dapat RM488. So, jom kita withdraw. So, Nisa dah boleh withdraw maximum amount. Tekan je withdraw now. Macam yang Nisa cerita sebelum ni. Kalau kita withdraw 100, tapi payment amount dia bukan dapat 100%. So, korang kena increasekan payout ratio. Di mana korang kena eliminate bakteria ni lah. Sebagai contoh, kita eliminate. Kita habiskan tube ni. Dia kadang-kadang dia akan satu tube ni dia boleh habiskan banyak bakteria. Kadang-kadang macam satu bakteria je. So, yang satu bakteria, satu tube ni macam menyakitkan hati sikit. Tapi tak apa. Kita layankan sahaja. Korang tengok. Ni macam dah membazir. Kalau satu tube tu boleh buang 10 bakteria. Tu senang tau. Okay, so korang tengok kat sini. Successfully eliminated new payout ratio. So, sekarang ni. Kalau Nisa withdraw sekarang, Nisa akan dapat RM1.50 saja. So, kita kena tunggulah untuk kumpul
Tengok, dia dapat satu je bakteria, satu tube ni. Okay, tak apa. Untuk yang RM100 tadi yang Nisa dah withdraw. So, mungkin akan masuk esok. And sekarang Nisa tengah tunggu untuk proses next withdrawal lah. Untuk increasekan payout ratio. So, kepada sesiapa yang berminat untuk nak cuba games ni. Games ni memang sangat-sangat legit membayar. And korang boleh download je menggunakan link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. Alright. So, itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.